Account Gap ini apa? Account Gap ini akaun simpanan emas. Konsepnya sama kalau kita simpan duit di bank, tapi kali ini kita simpan emas dalam account Gap. Nama penuh account Gap adalah Gold Accumulation Program, iaitu program kita simpan emas. Account Gap adalah di bawah syarikat Public Gold. Public Gold ini bukanlah bank dan tiada kaitan dengan mana-mana bank, termasuklah public bank sekalipun. Apa kelebihan account Gap ni? Pertama, daftar account Gap adalah percuma, tiada bayaran atau yuran dikenakan. Kedua, tuan-puan boleh simpan serendah RM100 sahaja, yang bersamaan 0.168 gram hari ini. Jangan risau, ini bukan komitmen bulanan pun. Boleh simpan bila-bila masa, fleksibel ikut tuan-puan. Dan yang ketiga, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal pada bila-bila masa. Cuma perlu pastikan minimal 1 gram emas berada dalam account Gap. Cara mudah nak mula buka account Gap, tuan-puan boleh klik link di bio saya atau hubungi saya terus. Ada pendaftaran untuk dewasa atau kanak-kanak bawah 18 tahun pun dah boleh mula. Lepas tu, nak kumpul kad 1 gram emas macam ini pun dah boleh. Kalau nak 1 dinar, perlu kumpul 4.25 gram dalam account Gap. Nak 10 gram emas pun boleh, cuma perlu kumpul dalam account Gap. Cukup kumpul 10 gram dah boleh keluarkan. Simple kan? Nak saya bantu? Boleh klik link di bio atau hubungi saya terus. Tengok tutorial pin video di profil saya.